Untuk sambungan kita bagi supply kepada RCCB ni daripada Massive, kita pakai tupul bus bar. Alhamdulillah, hari ni kita ada satu job untuk pasang DB single phase, yang mana wayarnya itu kita dah tarik dah. Dekat sini dia ada kesemua 4 liter cahaya dan 13 liter kuasa. Okey, jom tengok macam mana kita buat susunan. Untuk DB ni adalah sub DB. Jadi main switch kita pakai C40, RCCB untuk liter kuasa 40 0.03 M, dan untuk liter cahaya 40 M 0.1 M ataupun 100 mAh, dan yang ni 30 mAh. Okey, lepas tu untuk sambungan kita bagi supply kepada RCCB ni daripada Massive, kita pakai tupul bus bar. Okey, macam tu. Yang untuk liter cahaya kita bagi 1 2 3 4 5 6. Okay, 2 spare ada. Kita pakai Singapore bus bar untuk bagi live. Untuk water heater kita pakai RCBO C20 sensitif 0.01 M ataupun 10 mAh. Dan untuk liter kuasa kita pakai C16 dan pakai single pole bus bar. Okey, dan tak lupa juga kita pakai set DB yang ni. Yang untuk bahagian atas ni untuk earth bus bar. Untuk neutral bus bar mesti ada 2 sebab 2 RCCB. Okey, yang untuk bus bar neutral ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 terminal. Untuk neutral bus bar liter kuasa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, dan tak lupa juga kita dah beli marking kabel bermula daripada nombor 0 sampai nombor 9, dan ada huruf C untuk liter cahaya, J untuk liter kuasa. Untuk aircon kita akan buat AC, untuk autogate AG, untuk water heater W dengan H. Yes, cuma kita pasang dia. Dan dekat sini juga hari tu saya dah tarik kemah-kemah dah dekat bahagian atas, dan kita telah marking satu persatu kabel ni. Jadi insya-Allah lebih mudah dan lebih cepat. Dan kabel submain kita pakai saiz 10 mm, mega kabel 10 mm, 3 helai, live, neutral dengan earth. Alhamdulillah, kita dah siap fitting untuk kabel neutral dan kabel earthing. Okey, yang ni untuk bus bar neutral liter cahaya ada 4 liter. Sini untuk cahaya 1, 2